Pertanian ni kan luas, dengan kata lainnya bercucuk tanam. Di setiap negeri sebenarnya ada satu agensi yang bertanggungjawab membantu dan mengelola pembangunan industri tanaman makanan, tanaman hiasan mahupun produk lain berasas tanaman. Juga memastikan pengembangan atau mengadaptasi teknologi-teknologi terkini dalam bidang pertanian. Jom kita tanyakan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Perlis, apa sebenarnya fungsi utama atau teras utama Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Secara ringkasnya saya ingin berkongsikanlah mengenai fungsi utama Jabatan Pertanian. Yang pertama sekali adalah lebih kepada khidmat pengembangan pertanian lah. Itu yang Jabatan Pertanian punya core business, perkhidmatan pengembangan pertanian. Tapi kalau kita nak tengok lebih lanjut lagi, perkhidmatan pengembangan ni adalah lebih kepada membangunkan sektor pertanian negeri dan juga merangka dasar lah, hala tuju dan juga strategi untuk pengeluaran makanan yang mampan, mencukupi dan juga selamat. Kita juga menyediakan khidmat berkaitan dengan sektor pertanian negeri dan juga pertanian negara dalam bentuk perkhidmatan pengembangan dan juga pemindahan teknologi lah kepada semua golongan sasar kita. Selain daripada itu, kita juga menyediakan ekosistem sektor pertanian yang kompetitif melalui khidmat perundingan, sokongan teknikal dan juga inspektorat kepada pemegang taruh dan juga golongan sasar Jabatan Pertanian. Sekarang ni kan ramai golongan belia atau muda yang sangat berminat dengan bidang-bidang pertanian mahupun penternakan. Jom kita tanyakan Pertanian Negeri Perlis, adakah mereka sediakan membantu khidmat nasihat atau latihan bagi mereka yang baru nak bermula atau berjinak di dalam bidang pertanian di Negeri Perlis ini. Okey, berkaitan dengan Jabatan Pertanian adakah membantu ataupun tidak? Seperti saya maklumkan tadilah, Jabatan Pertanian memang peranan kita semestinya menyediakan insentif kepada golongan belia ataupun sesiapa saja yang hendak memulakan projek pertanian. Yang pertamanya adalah khidmat nasihat am berkaitan dengan pengurusan tanaman dan juga dari secara teknikal lah untuk pembangunan projek itu sendiri. Selain daripada itu, kita juga menyediakan kursus ataupun latihan yang bersesuaian supaya memenuhi kehendak dan juga keperluan pembangunan sesuatu projek pertanian. Kursus ataupun latihan ini bukan sahaja di dalam negeri Perlis, malahan kita juga akan menghubungkan peserta-peserta kursus untuk dihantar berkursus sama ada di luar daripada negeri Perlis bagi setengah kursus yang bersesuaian lah. Bagaimana pula bagi individu atau kumpulan yang berminat tapi punya kekangan dari segi kewangan atau tiada sumber utama seperti tanah? Adakah di pihak Jabatan Pertanian Negeri Perlis boleh membantu mereka yang punya semangat untuk bertani tapi tidak mampu untuk memulakan? Bagi kumpulan ataupun individu yang berminat untuk memulakan projek pertanian, Jabatan memang bersedialah untuk membantu dari segi yang pertamanya khidmat nasihat lah yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari segi kewangan, Jabatan ada menyediakan insentif untuk memajukan atau memperbesarkan lagi usaha yang telah dimulakan oleh individu ataupun kumpulan tersebut. Jadi individu ataupun kumpulan perlulah menunjukkan usaha yang telah dimulakan secara kecil, secara komuniti ataupun di sekitar kawasan rumah mereka, barulah pihak jabatan akan membantu dengan insentif untuk memperbesarkan lagi projek mereka tersebut. Bagi golongan belia pula, kita memang ada menyediakan grant khas yang dipanggil sebagai Grant Agripreneur Muda untuk belia yang berumur 43 tahun ke bawah. Permohonan Grant Agripreneur Muda ni boleh dibuat secara atas talian di talian egam.kpkm.gov.my. Untuk insentif pembangunan projek yang lain juga kita sediakan berdasarkan komoditi-komoditi yang ingin ditanam lah, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman singkat masa, herba dan juga komoditi-komoditi yang berpotensi. Insentif-insentif lain ini pemohon yang berminat boleh merujuklah melalui Pejabat Pertanian Daerah di kawasan macam di Negeri Perlis ni, Pejabat Pertanian Daerah di Kompleks Pertanian Bukit Temiang.
Tahu tak, di Perlis ni ada satu program anjuran bersama beberapa agensi dan juga Jabatan Pertanian Negeri Perlis dalam menjayakan satu program yang dinamakan sebelum ini Hari Peladang dan Peternak dan Nelayan Negeri Perlis. Tapi, katanya tahun ini, HPPN telah dijenamakan semula dengan satu nama program yang baru. Apa nama barunya ya? Pada tahun ini, berkaitan dengan penganjuran Hari Peladang, Peternak dan Nelayan, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk diadakan bersekali dengan Festival Mangga Harum Manis Perlis. Dan oleh sebab itu, ianya telah dijenamakan semula sebagai Festival Permai 2025, iaitu Perlis Mango and Agriculture Industry Festival Permai. Dan ianya juga diadakan sempena dengan musim Harum Manis Perlis yang sedang berlangsung sekarang ni lah. Dan festival ini pada tahun ini akan diadakan pada 2 hingga 4 Mei 2025. Lokasinya adalah dataran bersebelahan dengan Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis. Dari segi objektif penganjuran Festival Permai 2025 ini, yang pertamanya tujuan festival ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada para peladang, peternak dan nelayan mengenai teknologi terkini di samping menyediakan platform untuk perkongsian ilmu daripada ikon yang berpengalaman sebagai usahawan tani serta pakar-pakar dalam industri pertanian negara. Festival Permai ini turut juga menjadi festival yang memberi pengiktirafan dan juga anugerah kepada peladang, petani, peternak dan usahawan sebagai menghargai jasa wira-wira negara ini. Selain itu, program ini turut membuka peluang kepada pihak institusi kewangan seperti Agrobank untuk mempromosikan produk dan juga perkhidmatan kewangan yang menjadi modal kepada usahawan tempatan untuk meluaskan pasaran. Kita juga mengadakan Festival Permai ini sebagai salah satu program untuk mempromosikan Maha 2026, iaitu pada tahun hadapan. Setiap program pasti akan ada sesuatu yang menarik untuk menarik orang awam datang. Adakah Festival Permai 2025 ini mempunyai gimik pertandingan atau apa agaknya ya? Okey, Festival Permai 2025 memang sangat istimewa lah pada kali ini. Banyak elemen baru yang kita telah sediakan untuk pengunjung. Ada pameran dan juga jualan pelbagai produk dan juga makanan. Ada juga kita sediakan permainan interaktif di laman pameran teknologi, iaitu simulasi mesin padi dan juga mesin excavator, di mana semua boleh mencuba bagaimana untuk membawa mesin padi. Dan kita juga ada laman ternakan yang ada petting zoo, dan di sana kita sediakan alpaka yang jinak, jadi semua orang boleh beramah mesra dengan alpaka tu. Kita sediakan pameran tanaman indoor ataupun urban farming. Istimewa lah, yang ni tak ada lagi di Perlis, jadi istimewa untuk pengunjung yang berada di Perlis. Selain daripada itu, untuk pengunjung-pengunjung yang berada di luar daripada negeri Perlis, perlu datang ke Festival Permai ni sebab kita ada jualan mangga Harum Manis Perlis. Jadi siapa yang nak beli mangga Harum Manis Perlis dengan kualiti premium, perlu datang ke Festival Permai ini. Selain itu, kita juga menyediakan jualan happy hour untuk jualan harum manis ni dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Selain daripada buah harum manis, kita juga ada jualan produk-produk hasilan daripada harum manis. Dan pada tahun ini juga buat julung kalinya, kita menyediakan pertandingan mangga harum manis Perlis terbaik, di mana kita boleh tengok buah harum manis daripada kawasan mana yang paling baik dan juga kebun harum manis yang berada di kawasan mana yang diiktiraf sebagai kebun harum manis Perlis terbaik. Selain daripada pameran dan juga jualan harum manis, kita juga ada buat edaran pokok kelapa ataupun pokok nyok kepada penduduk-penduduk negeri Perlis lah. Terhadlah kepada yang hadir pada hari 2, 3 dan 4 hari bulan itu nanti. Dan selain daripada itu, untuk pengunjung yang datang ke Festival Permai, kita juga menyediakan tempat healing
dan juga tempat untuk bergambar yang kita panggil sebagai estetika laman dengan konsep laman edible, laman produktif. Seperti kita berada di satu taman yang ajaib, dihiasi dengan bunga-bungaan segar dan juga tanaman-tanaman yang kita boleh gunakan untuk kehidupan seharian kita. Dan saya rasa kejutan yang paling ditunggu-tunggu oleh pengunjung Festival Permai ini adalah cabutan bertuah lah. Kerana tahun ini cabutan bertuah sangat istimewa. Jadi sesiapa saja yang datang ke Festival Permai perlulah mendaftar untuk memastikan anda layak cabutan bertuah, iaitu seekor lembu. Jadi jangan lupa datang ke Festival Permai 2025. Agaknya siapakah tetamu VIP yang akan dijemput bagi merasmikan Festival Permai 2025 tahun ini? Festival Permai 2025 memang cukup istimewa. Oleh itu, ianya akan dirasmikan oleh tetamu kehormat yang sangat kita sanjungi, yang rakyat Perlis sangat kasihi, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan penganjuran festival kali ini juga adalah bersempena dengan sambutan Jubli Perak Pemerintahan Tuanku Raja Perlis dan juga sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-82 tahun 2025 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulai, Raja Negeri Perlis. Kepada seluruh rakyat Malaysia dan rakyat negeri Perlis khasnya, jangan lupa hujung minggu ini 1 Mei cuti, jadi datanglah ke negeri Perlis pada 2 hingga 4 Mei ke Festival Permai 2025. Ingat Permai, ingat Perlis, ingat harum manis, ingat Perlis. Datanglah ke Perlis, damai dan menawan.